Saudara, semalam pihak Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd mengeluarkan kenyataan media rasmi di mana mengatakan pihak mereka mengesahkan saya telah bercakap benar berhubung peralihan konsesi Menara Kuala Lumpur dan kejadian yang berlaku pada malam itu. Saudara dan saudari, sebelum ini pihak MCMC mengatakan bahawa saya ni telah pun ditawarkan untuk di kompaun RM10,000 membabitkan sentimen kaum dan agama berkaitan isu pekerja Menara Kuala Lumpur pada 31 Mac 2025. Saudara dan saudari, untuk maklumat semua, pada 31 Mac 2025, Menara Kuala Lumpur ni masih di bawah pengoperasian dan pengurusan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, di mana mereka sendiri mengesahkan bahawa tiada sebarang laporan yang dibuat daripada pihak mereka terhadap saya. Malah Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd juga mengesahkan bahawa apa yang saya sampaikan adalah perkara yang benar, di mana mereka membawa apa yang saya cakap tu dan mereka membawa dia punya kes ini pergi ke mahkamah. Jadi saya nak tanya kepada pihak MCMC, bagaimana kertas siasatan dibuka dan siapa yang sebenarnya yang buat laporan? Adakah saya perlu membayar RM10,000 sekiranya saya bercakap benar dan disahkan bahawa apa yang saya perkatakan itu adalah benar? Apakah pandangan rakyat Malaysia?